Mana ni 30 hari? Kenapa Dari jauh saya dengar bising-bising kucing-kucing. Lai baca ini Aunty, tengok Macam ni. apa? Semua penduduk dikehendaki mengosongkan blok ini dalam tempoh 30 hari. Baru je pindah sini. Dah kena cari tempat lain. Ini pengurusan banyak kejam. Ya betul. Macam ni kita nak duduk mana merempat lah kita, Aunty. Ini semua sebab you lah. Sorry. Tak apa, Meh, saya tolong bawa. Tak apa. Saya... Tak apa, biar saya bawa. Awak bawa yang kecil ni, saya bawa yang besar ni saya tak pernah nampak awak kat sini. Awak baru pindah? Oh. Blok mana? Blok ni? Blok B? Sama. Tapi saya kat bawah. Nanti awak jenguk-jenguk lah Saya kat atas, tingkat 1. By the way, nama saya Adam. Nama awak siapa? NG. Oh, saya ingat Angel. Jomlah naik. Jom. Okey. Kami Adam sentiasa menjadi orang pertama yang tampil menghulurkan bantuan di flat Seri Maju. Apa sahaja kesusahan yang dihadapi penduduk, Adam ringan tulang untuk membantu. Disebabkan itu, Adam disenangi oleh penduduk di sini. 这样不可以的。哎呀，快点啦！没了Adam. Hai. Hai. Kenapa? Ada uji hilang ke? Ada problem dengan mangga tu ke macam mana? Tak tahulah, tiba-tiba hari ni tak boleh masuk lah. Tiba-tiba. Nak saya tolong tak? Boleh juga. Ada duduk. Salah kunci kot. Sama-sama. Baik juga mamat Melayu ni. Baik. Handsome pun handsome. Hello Aunty, Chosan. Hei, Chosan. Arun, nak nasi lemak ke? Ayo Aunty. Tak nampak ni, tengok ni. Goreng panas-panas ni. Dah siap dah. Perfect Aunty. Perfect khas untuk awak. Kan? Ni. Saya nak ini dan ini. Cukup Aunty. Dah, siap. Thank you Aunty. Simpan duit tu. Hari ni, Aunty sedekah. Ayo Aunty, thank you. Moga murah rezeki Aunty. Cepat Pak Man datang ke Minang. Kamu ni kan akal lah. Okey Aunty, saya balik dulu Bye Aunty. Assalamualaikum, Aunty. Waalaikumsalam. Kenapa? Nak beli nasi lemak Aunty. RM10. Thank you, Aunty. Adam, jangan buat tak tahu ya. Hello. Cik Adam, Tuan nak berjumpa dengan Encik sekarang. Sekarang saya tak free lah. Lagi 15 minit saya jemput. 15 minit? Dia nak apa? Saya hanya ikut arahan.